Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Kamal bin Sulaiman akan menerangkan tentang integrasi kemahiran keusahawanan TVET ke arah pembentukan negara berpendapatan tinggi. Artikel ini saya mulakan dengan abstrak. 4 komponen utama bagi kemahiran keusahawanan dalam pendidikan TVET iaitu pertama, kemahiran konseptual, kedua, kemahiran kepimpinan, tiga, kemahiran interpersonal dan komunikasi, dan yang keempat adalah kemahiran digital. Hasil daripada tinjauan literatur yang telah pun saya dapat dan perolehi adalah tahap kompetensi digital pelajar masih sederhana, kepimpinan dan komunikasi pada tahap pertengahan, manakala konseptual dan interpersonal saling melengkapi. Teori dan model yang digunakan di dalam kajian ini ataupun penulisan artikel ini iaitu berasaskan kepada 3 kerangka teori. Yang pertama, teori kompetensi keusahawanan. Yang kedua, teori pembangunan endogen. Dan yang ketiga, model triple helix. Metodologi kajian ini adalah tinjauan literatur penerokaan bagi artikel yang diterbitkan sekitar tahun 2018 hingga 2025 berdasarkan sumber akademik dan dasar rasmi berkaitan TVET dan juga keusahawanan. Manakala implikasinya adalah berjaya meningkatkan kebolehpasaran graduan, melahirkan tenaga kerja yang berinovatif dan juga memperkukuh ekosistem keusahawanan negara. Jadi hasil daripada pengintegrasian 4 elemen keusahawanan TVET ini sudah pasti dapat membantu meningkatkan ekonomi dan seterusnya membentuk negara berpendapatan tinggi. Baik, bagi pendahuluan artikel ini, saya menerangkan berikut seperti yang dipaparkan adalah pendapatan bagi negara-negara yang terdapat di dunia, di mana menurut World Bank, high income economies adalah negara yang mempunyai GNI per kapita iaitu menggunakan kaedah Atlas lebih daripada US 13,935. Dan ini adalah daripada World Bank data di mana kita ada pendapatan rendah, negara pendapatan sederhana rendah, negara berpendapatan sederhana tinggi dan negara berpendapatan tinggi. Menurut World Bank, Malaysia tergolong dalam upper middle income iaitu pendapatan menengah atas. Sudah pasti, integrasi kemahiran keusahawanan menjadi strategi yang semakin penting dalam menyokong pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, saya akan terangkan tentang objektif kajian ini, iaitu yang pertama, menganalisis integrasi kemahiran keusahawanan dalam TVET sebagai strategi ke arah pembentukan negara berpendapatan tinggi. Objektif yang kedua adalah menilai tahap kompetensi 4 komponen kemahiran keusahawanan, iaitu konseptual, kepemimpinan, interpersonal dan komunikasi, serta digital berdasarkan dapatan literatur. Objektif yang ketiga, mencadangkan langkah penambahbaikan bagi memperkukuh integrasi kemahiran keusahawanan dalam TVET selaras dengan dasar TVET negara 2030 dan RMK 13 bagi pembentukan negara berpendapatan tinggi. Berikut adalah teori dan model yang digunakan. Kajian ini berasaskan 3 kerangka teori, iaitu teori kompetensi keusahawanan bagi membentuk asas pembangunan pelajar TVET melalui 4 komponen utama, iaitu kemahiran konseptual, kepemimpinan, interpersonal dan komunikasi, dan kemahiran digital. Seterusnya, teori pembangunan endogen,
iaitu modal insan yang menekankan peranan modal insan sebagai pemacu inovasi, produktiviti dan penciptaan nilai ekonomi baharu. Seterusnya, teori yang ketiga adalah model triple helix, iaitu kerajaan, industri dan juga institusi pendidikan. Hasil daripada kerjasama ketiga-tiga institusi ini dapat memperkukuh ekosistem pembelajaran melalui kerjasama yang strategik. Gabungan teori dan model ini melahirkan graduan inovatif yang menyumbang kepada pencapaian ekonomi negara berpendapatan tinggi. Seterusnya saya akan terangkan satu persatu tentang 4 komponen kemahiran keusahawanan. Saya mulakan dengan kemahiran konseptual. Manfaat kemahiran konseptual adalah untuk membentuk pemikiran yang sistematik, strategik di dalam menguruskan perniagaan. Kemahiran ini sangat penting sebagai satu pemikiran kritikal untuk usahawan TVET berfikir secara kritis dan menyesuaikan model-model perniagaan. Antara strateginya untuk meningkatkan kemahiran konseptual adalah latihan kajian kes, mengadakan lebih banyak simulasi dan juga projek untuk mengasah pemikiran menganalisis. Dasar dan polisi yang terlibat sudah pasti mengintegrasikan kurikulum di dalam kurikulum TVET dan juga sokongan latihan keusahawanan. Ini dasar dan polisi yang kita perlukan. Manakala impak bagi peningkatan kemahiran konseptual ini terhadap kesan sosial, iaitu dapat melahirkan belia yang berdaya saing, dan impak terhadap ekonomi adalah dapat menyumbang kepada pertumbuhan PKS dan inovasi teknikal. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kemahiran kepemimpinan di mana kemahiran kepimpinan ini perlu dipentingkatkan supaya graduan-graduan ataupun usahawan dalam bidang TVET ini dapat membina keyakinan diri dan keupayaan untuk memimpin pasukan. Ini adalah penting bagi mereka untuk belajar membuat keputusan, dapat memberi inspirasi dan mengurus konflik di dalam industri. Strategi untuk meningkatkan kemahiran kepemimpinan usahawan TVET ini adalah melalui latihan projek berkumpulan, mengadakan lebih banyak simulasi perniagaan dan mentoring industri. Dan dasar dan polisi yang terlibat adalah modul kepemimpinan dalam kurikulum TVET dan juga program pembangunan belia. Manakala impak yang akan diperolehi hasil daripada peningkatan kemahiran kepemimpinan ini dari sudut sosial adalah dapat melahirkan pemimpin muda dan yang beretika, dan ekonomi pula dapat diperkukuhkan pengurusan PKS dan juga ekosistem keusahawanan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kemahiran interpersonal dan komunikasi, di mana peningkatan kemahiran ini manfaatnya dapat membina hubungan yang baik dengan pelanggan, rakan niaga dan juga pasukan itu sendiri. Di mana kepentingan dari kemahiran ini adalah sangat penting untuk mereka menyampaikan idea dengan jelas, dapat meyakinkan pelabur dan mengurus konflik. Strategi peningkatan kemahiran interpersonal dan komunikasi adalah daripada latihan perbincangan kumpulan, simulasi jualan dan juga pitching perniagaan. Kita perlukan penambahbaikan dan juga sokongan daripada dasar dan juga polisi melalui modul-modul komunikasi dan soft skill dalam kurikulum TVET. Dan sudah pasti hasil daripada peningkatan kemahiran interpersonal dan komunikasi ini memberi impak sosial untuk usahawan menjadi lebih beretika dan juga empati. Seterusnya dapat mempertingkatkan dan memperkukuh jaringan ekonomi dan juga jaringan perniagaan di dalam pasaran yang semakin berkembang. Yang terakhir, saya akan menerangkan tentang kemahiran digital bagi 4 komponen keusahawanan ini, iaitu manfaat kemahiran digital ini adalah memudahkan operasi perniagaan melalui automasi e-dagang dan aplikasi digital.
kepentingan kemahiran ini adalah sangat kritikal untuk usahawan Tibet bersaing dalam ekonomi moden berasaskan teknologi. Strategi untuk meningkatkan kemahiran digital adalah latihan penggunaan platform digital, pemasaran dalam talian dan analitik data. Dan sudah pasti sokongan dasar dan juga polisi diperlukan untuk meningkatkan kurikulum Tibet dengan modul literasi digital, keselamatan cyber dan inovasi teknologi. Impak terhadap sosial dan juga ekonomi bagi selepas kita berjaya meningkatkan kemahiran digital ini adalah berjaya memperluaskan akses pasaran dan jaringan pelanggan dan sudah pasti dapat meningkatkan produktiviti, inovasi dan pertumbuhan PKS berasaskan teknologi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang metodologi. Jenis kajian ini adalah kajian literatur penerokaan iaitu exploratory literature review dan data yang digunakan semuanya adalah data sekunder. Sumber rujukan adalah daripada artikel jurnal berwasit, buku akademik, kertas persidangan, laporan dasar rasmi iaitu Dasar Tibet Negara 2030, RMK 13 dan Pelan Induk Tibet Malaysia. Dan yang terakhir adalah daripada laporan-laporan antarabangsa antaranya seperti UNESCO, Univoc, ILO dan OECD. Tempoh publikasi yang diambil adalah 7 tahun yang terkini iaitu bermula tahun 2018 sehingga tahun 2025. Dan kaedah yang digunakan adalah kaedah menganalisis kandungan konseptual di mana kita membuat perbandingan silang dan menilai hubungan antara empat kemahiran tersebut iaitu konseptual, kepemimpinan, interpersonal dan komunikasi serta digital. Dan kerangka teori yang kita gunakan adalah teori kompetensi keusahawanan, teori pembangunan endogen dan model triple helix. Berikut adalah dapatan kajian hasil daripada tinjauan yang telah kita lihat dan juga dapatan daripada pembacaan artikel-artikel sama ada artikel di dalam negara maupun di luar negara. Bagi kemahiran konseptual, kita mendapati bahawa di dalam kajian tempatan, pelajar dengan kemahiran konseptual lebih cenderung menubuhkan perniagaan selepas graduasi. Ini adalah menurut kajian Noraini tahun 2021 dan kajian Salwani dan Nordin pada tahun 2023. Manakala daripada kajian antarabangsa, pembelajaran berasaskan projek dan simulasi digital berjaya meningkatkan keupayaan analitik. Ini hasil daripada kajian Zeng tahun 2024 dan Suhaimi tahun 2024. Terdapat percanggahan dapatan ataupun gap daripada kemahiran konseptual ini iaitu ada kajian yang mendapati mentor usahawan lebih berkesan berbanding simulasi digital. Dan kelemahan daripada kajian ini adalah banyak bergantung kepada soal selidik dan ini sudah pasti memberi risiko bias kepada persepsi. Dan seterusnya, implikasi daripada kajian ini adalah perlu kajian konseptual yang lebih sistematik dengan penilaian autentik untuk memperkukuh integrasi kemahiran konseptual di dalam Tibet. Seterusnya saya akan menerangkan hasil dapatan kemahiran kepemimpinan di mana aspek tema utama adalah kemahiran kepemimpinan adalah pemacu kebolehpasaran graduan Tibet yang melibatkan keupayaan memimpin pasukan, membuat keputusan strategik dan mengurus konflik dalam persekitaran teknologi yang kompleks. Hasil kajian tempatan menerusi Jamilah tahun 2022 dan Musa tahun 2023 serta Rashid dan Firdaus tahun 2020 menekankan peningkatan keyakinan diri, penglibatan dalam projek inovasi dan keberkesanan modul kepemimpinan perpasukan. Manakala hasil daripada kajian antarabangsa iaitu OECD tahun 2024 dan Zeng tahun 2024 mendapati bahawa penekanan daya tahan perniagaan kecil dan kepemimpinan dalam ekosistem inovasi serta keperluan kepemimpinan dalam persekitaran industri 4.0. Terdapat jurang kajian
di dalam kemahiran kepemimpinan ini iaitu kurang kajian longitudinal yang menjejaki prestasi graduan selepas latihan kepemimpinan. Bukti kurang keberkesanan dalam konteks IR 4.0 dan industri sebenar. Implikasi daripada dapatan kajian ini iaitu pengukuhan kemahiran kepemimpinan menyumbang kepada pembentukan modal insan berpendapatan tinggi, meningkatkan penciptaan pekerjaan dan mengukuhkan ekosistem inovasi tempatan. Seterusnya, saya akan menerangkan hasil dapatan kajian bagi kemahiran interpersonal dan komunikasi di bawah aspek tema kemahiran interpersonal dan komunikasi meningkatkan kolaborasi antara industri iaitu melalui rundingan perniagaan, inovasi sosial serta kebolehpasaran graduan. Ia merangkumi komunikasi lisan, bertulis, mendengar secara aktif, empati dan bekerjasama. Hasil daripada kajian tempatan, Mahmud dan Tengku Hassan tahun 2021, Suhaimi pada tahun 2024 menunjukkan komunikasi interpersonal memperkukuh prestasi pasukan, kolaborasi industri dan keupayaan mengenal pasti kehendak pelanggan. Dan kajian antarabangsa pula daripada Lee dan Wang tahun 2023, Zhang tahun 2024 menekankan kepentingan mendengar aktif, empati dan penggunaan rubrik komunikasi teknikal autentik dalam meningkatkan inovasi teknikal dan rundingan perniagaan. Terdapat juga percanggahan dan juga kelemahan daripada dapatan dan juga kajian ini iaitu kajian tempatan banyak menggunakan soal selidik generik untuk menilai komunikasi dan kajian antarabangsa menggunakan instrumen yang lebih autentik seperti rubrik komunikasi teknikal dan simulasi industri sebenar. Dan sudah pasti kesan daripada tersebut yang menjadi jurang kajian ini adalah kurang perhatian kepada faktor budaya bilinguage iaitu dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam konteks Malaysia, kurang kajian longitudinal tentang impak komunikasi terhadap survival perniagaan graduan. Seterusnya yang terakhir, dapatan bagi kemahiran digital, di mana aspek tema utama bagi kemahiran ini adalah kemahiran digital ialah komponen yang paling kritikal dalam keusahawanan TVET kerana menyokong operasi perniagaan, pemasaran digital, analitik data serta penggunaan teknologi IR 4.0 yang merangkumi Internet of Things, AR, VR dan juga percetakan 3D. Hasil daripada penerokaan kajian tempatan mendapati melalui Rahman tahun 2021 dan Suhaimi tahun 2024, latihan hands-on menggunakan perisian perniagaan dan projek digital pemula lebih berkesan berbanding pembelajaran semata-mata. Manakala kajian antarabangsa mendapati daripada Zhang tahun 2024 dan kajian daripada penulisan persidangan UNESCO Univoc tahun 2023 dan OECD tahun 2024 menekankan integrasi simulasi digital, inkubator teknologi serta pembangunan ekosistem digital global sebagai pemacu inovasi dan kebolehpasaran graduan. Terdapat percanggahan dapatan iaitu institusi bandar menunjukkan peningkatan lebih konsisten berbanding luar bandar. Ada kajian juga menekankan simulasi digital lebih berkesan manakala kajian lain menekankan projek hands-on dan mentor teknologi. Jurang kajian ini adalah tiada kajian longitudinal yang menjejaki impak kemahiran digital terhadap survival perniagaan graduan, kurang bukti autentik tentang hubungan langsung antara penguasaan digital dan pencapaian ekonomi sebenar. Dan sudah pasti implikasi terhadap hasil dapatan kemahiran digital ini adalah pengukuhan kemahiran digital meningkatkan daya saing graduan di pasaran kerja, memperkukuh self-employment, memacu ekonomi komuniti melalui perniagaan digital kecil serta menyumbang kepada transformasi ekonomi negara. Dan akhir sekali, kesimpulan daripada kajian ini, di dalam penulisan artikel ini, kita akan mendapati bahawa bagi memacu aspirasi negara berpendapatan tinggi, integrasi kemahiran keusahawanan dalam TVET sangat penting untuk melahirkan graduan yang berdaya saing,
berinovasi dan juga berpendapatan tinggi. Untuk menjayakan pengintegrasian ini, sudah pasti kita memerlukan keperluan piawai dan juga pendekatan yang lebih autentik bagi membentuk rubrik dan kompetensi nasional di mana penilaian berasaskan projek, simulasi digital dan mentor industri lebih berkesan berbanding kaedah tradisional. Dan akhir sekali, kerjasama strategik dan juga kajian pada masa hadapan perlu ditambah baik melalui model triple helix, iaitu daripada institusi kerajaan, industri dan juga institusi pendidikan yang perlu diperkukuhkan. Dan kajian longitudinal diperlukan untuk menilai kebolehpasaran, survival perniagaan dan produktiviti graduan. Jadi ini adalah hasil daripada kajian yang telah dilakukan secara konseptual ini. Dan berikut adalah rujukan-rujukan yang telah pun digunakan di dalam penulisan artikel ini. Akhir sekali, terima kasih diucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.